Bila tuan-puan ada duit dalam dompet ataupun bank, apa yang tuan-puan akan rasa? Semestinya tuan-puan akan rasa berduit. Jadi, bila rasa berduit, tuan-puan akan sentiasa cari formula untuk pakai duit dia. Dengan kata mudah, asyik fikir nak belanja je. Kebanyakan orang siap ada masalah dengan pendapatan. Tetapi, tidak ya, ada masalah dengan perbelanjaan. Bila perkara tu berterusan, kekayaan makin lama makin susun. Simpan, habis. Simpan, habis. Simpan lagi, habis lagi. Jadi, bila tuan-puan tukarkan duit kepada bentuk emas, yang pertama sekali, tuan-puan akan rasa si berduit. Bila rasa si berduit, tuan-puan siapkan fikir lagi cara untuk habiskan duit. Tetapi, hakikatnya emas-emas tu, bila dijual semuanya, nilai duit yang tuan-puan akan dapat akan jadi lebih besar dari permulaan tuan-puan simpan. Tuan-puan boleh pakai strategi menyimpan 1 gram 1 bulan sebagai permulaan ataupun RM100 sebulan untuk pupuk tabiat menampung. Simpan sikit-sikit selama berterusan adalah lebih bagus berbanding simpan banyak terus berhenti. Jadikan simpanan tu simpanan paksa dan simpanan yang dilupakan. Sekurang-kurangnya, tuan-puan boleh jadikan ia sebagai salah satu simpanan untuk persaraan. Simpanan emas di public gold adalah sangat mudah, telus dan patuh syariah. Tuan-puan boleh rujuk pin video kami untuk 5 langkah untuk memulakan simpanan emas bersama public gold.